So, satu lagi kita boleh juga, tadi kita ada, anda lihat pada square bracket tu, benda ni kita panggil dia panggil meta tag. Ya, so ini adalah antara yang anda boleh setkan lah dia punya starting dia. Ya, antaranya Pro Mix, Radio Ready, Clear Lead Vocals, Punchy Bass, Wide Stereo Image, Sibilance Control. Ini dalam biasanya boleh masuk dalam style of music ataupun tag dalam lirik lah. Tapi saya pakai meta tag ni, biasa saya akan letak dalam lirik terus. Contohnya kalau katalah tadi kita gunakan cerita yang sama tadi, katakanlah kita ambil Radio Ready saja je, lagu yang kita buat tadi, lead songs. Kalau tak nak boleh delete je. Okay. Lagu tak apa-apa tak. Kan? Ini kita custom sikit lah ini just nak tengok apa maksud kita buat bracket ni lead song So kita boleh tekan dulu generate. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.